Ini adalah kawan abang, Syahir nama dia. Hari tu dia bagi tahu dekat abang. Abang Mun, aku rancang nak buat CCTV kat rumah mak ayah aku ni. Kadang-kadang aku rasa ada orang mengendap tau kat rumah ni. Hai, risau aku. Sebab tu abang decide dekat dia pasang je CCTV ni. Easyvis H90 yang terbaru. Benda ni bukan sekadar CCTV je, tapi dia adalah smart home camera yang mana kita boleh pantau dari mana-mana je. Dan yang bestnya, bapak dia sendiri pun boleh tengok daripada phone dia juga. Kamera ni dia ada dua lens berasingan, satu atas, satu bawah. Lens dekat atas ni dia wide angle yang mana boleh capture pemandangan seluas 110 degree. Lens dekat bawah ni pula jenis telephoto lens yang mana boleh pan and tilt secara automatik bila dia dapat kesan movement detection. And yang paling best, resolution untuk dua-dua lens ni adalah 2K+. Kalau malam gelap sekalipun, dia still akan nampak jelas. Sebab apa? Dia ada color night vision sampai 40 meter. Kalau korang risau mak ayah korang tak erti nak guna apps ni, jangan risau. App Easyvis ni memang senang gila. Even bapak Syahir ni baru belajar tekan apps tu sekali je, terus dah boleh faham macam mana nak pakai. Macam mana ya? Okey tak? Okey, senang. Easyvis H90 ni dia juga ada features two-way audio yang mana korang boleh cakap terus daripada apps. And kalau korang ada detect movement yang mencurigakan, korang onkan saja siren with strobe light ni. Confirm orang tu cabut lari ni. Tapi tak semua benda bergerak dia akan detect. Easyvis H90 ni dia ada AI Human and Vehicle Detection yang mana dia akan boleh bezakan antara manusia dan juga kereta. Jadi tak adalah pokok bergerak pun dia nak detect. And korang tak perlu risau, kamera ni dia boleh tahan IP65 yang mana kalau hujan lebat ke, panas terik ke, ribut ke, semua dia boleh hadap. Jadi sebagai conclusionnya, bila dah ada CCTV macam ni, at least kita tahulah kalau ada apa-apa yang jadi, kita boleh tengok, kita boleh respon, dan mak ayah kita pun akan rasa lebih selamat. Jadi kalau korang tengah fikir nak pasang CCTV dekat rumah parent korang, Easyvis H90 ni, this is the one.